Assalamualaikum, selamat petang. Okey, ini rakaman untuk gold. Okey, yang pertama tanah buy ataupun sell ataupun kena SL. Okey, kita tengok apa yang terjadi pada daily dan H4. Sebagai kita tahu weekly dia masih retest lah. Maksudnya candlestick tu masih retest, reversal retest break atau retest entry. Selagi tak break ni masih lagi kita nampak masih lagi kenaikan tu ada lah. Pada weekly just kita pakai daily dan H4 dulu. Okey, kita tengok apa yang terjadi pada daily dan H4. Saya kecilkan dulu. Okay, kita tengok di daily ni masih lagi moment setup posisi sell. Maksudnya price yang mana-mana pullback ni dia tengah test ni. Dia tengah test. Maksudnya reversal retest ni. Ada satu bubble yang kita nampak, siapa yang pakai ilmu bubble, yang ini adalah zone sell lah sebenarnya untuk daily. Tapi dia nak confirmation tu dia perlu break break maksudnya close price hari ni macam mana. Bubble ni, bubble daily ni dia akan bergerak time frame daily lah. Maksudnya untuk besok mungkin ada kat sini dia dah set maksudnya berpandu pada resistance yang ada sebelum ni. Dia boleh je break. Tapi kalau kita follow pada bubble, memang momentum masih lagi momentum sell di time frame daily, dan kita buka di H4 dan H1 kita tengok boleh tak dapat untuk lakukan dagangan pada pukul 1 jam lagi. Kita nampak bubble ada dekat area 8 area. Ni adalah zone sell. Siapa yang nak sell bolehlah PO kat sell dekat area 84 ataupun 89. Saya sebut nombor belakang untuk lakukan dagangan sell. Sebabkan ada bubble ni, dan kita buka di time frame H1. Apa yang ada untuk H1? H1 dia dah bagi zone untuk lakukan dagangan sell. Okey, dekat H1 pun sama, dekat area 8 area. So hampa boleh ready kalau nak masuk sell. Kenapa kita fokus pada sell? Disebabkan H4 masih lagi dia belum break. Saya tak usah buy ni. Dia belum break boleh. Kalau dia tak break ni, kita fokus pada sell di time frame H4 dan daily. So kalau nak buy balik, kita kena peka di zone benda yang sama. Dia mesti ada satu setup si buy macam ni. Dia pull back dalam zone untuk lakukan dagangan buy. Ni satu contoh lah. Bila dia dah break, ni break, dia pull back untuk buy position dan dia break out late. Maksudnya kita tahu market tengah sideway dekat zone ni. Ada tendency dia sideway dulu menunggu ada news lah, ataupun dia sideway panjang untuk break. So hati-hati yang siapa hold position, sebab market sideway ni kebanyakan trader dia akan makan atas dan bawah. So market tengah sideway ni, so dia recommend bubble kat situ, dan kita tengok kat H1 pun ada zone yang dia recommend kat situ, dan kita target ni TP dia. Sebelah TP dekat sini. Sebab tu ada support ni dekat sini. Setting ni saya pernah ajar dulu. Siapa yang ada kat membership, yang join membership, mungkin boleh cari lah. Setting saya ada fungsi untuk setting support resistance ni simple lah, tak payah nak duduk pening lah. Sekarang trading view banyak yang percuma, apa pakai lah. Jadi tahu exit plan. Contoh dia breakout zone ni cut loss, dia breakout zone ni, breakdown zone ni cut loss sahaja. Okey, ni sedikit saya kongsi untuk sebenarnya signal, tapi saya berkongsi je kat public. Ingat satu je, risiko kita kena tanggung 100%. Pastikan bila dah float mesti ada exit plan. Kita jumpa next video. Assalamualaikum, selamat malam semua. Mungkin malam ni saya akan update lah. Kalau bubble tak ada pergerakan bubble, saya akan update dekat YT. Kasih like saja.